Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kejap nak try. Tengah panggil-panggil yang lain-lain. Kejap ya. Kejap ya. Waalaikumsalam. Ani. Kak Ani. Isya. Sebentar ya. Saya invite dulu. Kita ada 3 orang. Sebentar ya. Sambil nak share kejap. Ada berapa orang nak di invite ni. Okay. Okay. Sambil invite ya. Sebentar ya. 5-6 orang kan kita start. Saya mencari Alip. Cari siapa lagi ni? Piki. Bentar ya. Sebentar. Wah ni saya tak tahulah dia punya nickname dia. Sekejap lagi kita start ya. Sebentar ya. Tunggu 2 minit. Buat fikir dulu. Kita punya tajuk ini hari, bila orang dah benci. Ya, buat live ni. Sebentar ya. Waalaikumsalam Nisha. Okay. Mana sahabat-sahabat Alip dah masuk ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ajak fikir naik, fikir tak nak naik? Sebentar sambil-sambil ya. Sambil-sambil lah. Ada orang perlu dipanggil. Ada yang tak saya panggil dia ke saya live. Wah ni saya tak tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak pergi layan ni. Sekejap kat luar Ustaz. Baru siap makan. Tak apa. Yang nak balik. Tak apa. Nyambil. Sebab saya tengah panggil. Saya tengah cek Wah ni. Sebab tadi Wah dengan Daus saya tak tahu dia punya nickname dia. Wah dengan Wah Anwar. Saya tak tahu nickname dia. Saya cari Wah tak jumpa pula. Wah, WAR tu yang banyak ni banyak simbol tu. Banyak simbol tu saya tak tahu nak cari simbol tu. Pikiak. Nama Pikiak. Jumpa Wah dah. Daus dia punya nickname apa ya Daus? Daus. Arabu. Ni Arabu. 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 Yelah Arabu. Dia betul tukar lah. Dia punya apa? Waalaikumsalam. Tak tukar Ustaz. Dia tak pernah tukar. Waalaikumsalam. Arab tengah live. Ya ke? Abul. Khabar Abul. Pengepul. Abul ni mana Abul? Kita tarik Abul ni. Okay. Weh, apa pasal kuning gitu muka aku tu? Queen, dia betul weh. Seorang Queen. Apa? Ada yang apa ke? Request. Saya ingat Ustaz tak nak invite. Asal muka aku dah macam minyak Itulah. Muka aku macam minyak. Dakwan. Asal seorang je flawless. Ustaz je flawless ni. Ya. Ni. Saya pun tak faham apa yang berlaku. Halo Nisha. Hai Missy cantik. Ustaz sabotaj kita orang ke? Tak adalah. Saya tak sabotaj lah. Saya kena sabotaj ni. Saya kena Abul. Dah kenapa pula yang lagi seorang ni? Dah kenapa kau ni Bul? Bul. Dia panggil. Kau apa ni Bul? Bul, kalau rindu jangan taruh dekat situ Bul. Kalau rindu jangan taruh kat situ. Tu sapu sini. Tarik serap. Abul bukan live ke tadi Bul?
Bul, kau bagi satu Tak, ayat tadi sikit, masuk Bul. dekat Arab Jam. Morning Lepas tu lah ni. ingatkan nak buat live tadi. Tak ada Morning. apa ni? Tak ada energy nak buat live. Nak makan ubat dah, Bul? Nak makan? Tak ada orang yang nak bawa pergi klinik. Tak ada orang yang nak suapkan makan ubat. Semua tak ada lah. Tak ada lah makan ubat. Tak ada makan ubat, Bul. Oh, sedih ke ayat tu sepati ke? Nak. Memang ayat Bul. Mana Bul. nak ada energi kalau tak makan, Bul? Apa hal saya pula nak buka mulut? Asal muka saya hitam, Ustaz? Ustaz buat apa ni, Ustaz? Kenapa Allah Ustaz yang buka mulut, Allah. Ustaz? Bukan patin, Ustaz. Ni bukan patin pais, Ustaz. Bukan Fatin Faiz. Bukan, Ustaz. Bukan paten Bukan. Faiz, Ustaz. Faiz, bukan. Nanti kita nantikan Fatin Faiz tu nanti. Ingat saya di atas, awak di bawah je. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim la haula wa la quwwata illa billahil azim azim. Insyaallah malam ni seperti yang dijanjikan bila orang dah benci. Bibius tu saya tak tahu macam mana. Saya dah jemput tadi Bibius tu. Nama dia Bibius ke Babius Bibius kan? Bibi, Tema apa? B-I-B-I. Apa tema malam ni? Ada tema ke? Ada tema. Bukan tema, Ada bagi tajuk. Tajuk malam ni apa? Benci bilang rindu. Bila orang dah benci. Aku lupa tajuk yang tadi. Bila Orang orang dah benci. benci. Itu lagu iklim tu. Itu lagu. Itu lagu iklim famous tu bila orang benci. Selamat malam. Salam ya Mama Hani Hani. comel. Mama Mama Hani, Hani. Ustaz. Mama tak Hani. lupa ke? Allah. Mama Hani je Mama Hani. Mama. Imran, kau jangan kaitkan patin, Imran. Apa Fatin? Siapa Fatin, Dia Imran? patin. Ikan patin. Ikan patin. Epic lah tajuk Rom. Ustaz, Apa Bul? sahabat Ustaz boleh tahan juga Sahabat saya mana Ustaz tu? boleh tahan orangnya. Semua Ya, ni sahabat yang saya. Ustaz boleh tahan. Ya, diorang ni semua ni okey ni. Ini jumpa je tolak. Yang paling je tolak Alip lah. Ya. Dia tolak besar Alip. Oh, tak apa. Ais. Salam kenal. Saya tolak dari lauk Mama saya Hani. tolak lauk dalam kawah. Hai Hani. Oh, ya. Atu. Allah Panggil atu Mama ada. Hani. Allah. Panggil Mama Okey, Hani. jadi kita nak buka sesi malam ni bila orang dah benci pada hari ni, macam-macam peristiwa berlaku kan, fenomena yang berlaku pada hari ni. Ada orang terasa hati, ada orang berasa hati, ada orang buang hati, Sakit tu. ada orang Alah, cuba comel. untuk berhati-hati. Jadi sebabkan pada hari ni adalah insiden-insiden banyak berlaku Ada orang rasa macam dia betul, ada orang pula dia tak betul. Ada orang rasa disisihkan, ada orang menyisihkan. Ada rasa tersisih. Sebab tu pada hari ni kebanyakan pada hari ni orang Dengar dulu. tentang orang kata kebencian itu disebabkan orang kecam kita dan kita merasakan kita ini buat dosa terlampau besar. Dan kita pada hari ini nak buat keputusan pun terlampau memikirkan orang lain. Dan ada banyak kes juga berlaku pada tadi petang kan, kita saja sembang-sembang. Saya tersisih Ustaz, Allah atuk tersisih. Jadi sebab itu pada hari ini kita petang-petang tadi kita sembang-sembang tentang ada soalan yang diberikan tentang kebahagiaan. Macam mana saya nak jadi bahagia Ustaz? Kebahagiaan tu di mana? Saya tak tengok tak boleh tengok Abul lah. Tengok Abul tak jadi. Tidak gelap. Abul tutup cam. Itulah dah macam matu kom-kom. Macam pun. Sian. Waalaikumsalam. Jadi sebab tu pada hari ni macam tadi yang tentang dia tajuknya, kalau kita kata orang dah benci, kita akan menarik tentang kebahagiaan. Kalau kita kata tentang orang tak suka, kita akan bertanya macam mana nak bagi orang suka. Kalau kita bertanya tentang di manakah letaknya pandangan orang tu pada kita, kita akan menarik macam mana kita nak cuba memuaskan hati orang. Kadang-kadang macam petang tadi kita sembang, banyak yang rasa disisihkan, yang rasa diri tu dikecam. Dia banyak orang kata merasakan dia banyak berjasa, berbakti, tapi orang tak ada buat apa pun.
Itu sebab pada malam ni kita akan kupas ya, mana ada idea-idea ataupun orang kata lagu ni memang bagus Alip. Terima kasih Alip. Alip memang pandai tarik mood dengan Alip lagu. memang bagus Alip punya. Dia punya mood bagus bagus. Muka tak boleh belah. Syut. Tak, muka kau pasal hitam. Pasal hitam. Yang tadi elok putih. Aku pun Tak, saya ni tegang berderang ni apa hal ni? Saya pun tak faham. Tegang cahaya lampu atas. Ustaz bawa lampu. Saya lampu kat depan. Sebab Alip Ustaz. lampu Sebab kat belakang. Ustaz dia Ustaz, lebih terang. Ustaz kena dia tundukkan sikit. Duduk sikit Tak boleh juga. Kena ubah. Alah, biarlah Ustaz Buat dia posisi, terang. buat posisi. Ustaz duduk Ubah sikit. posisi. Lampu tutup kat atas. Kotak dah bergegar Kotak dah bergegar. Saya ambil dulu iklan. Okay, iklan. Okay. Tak apalah. Sebab tu pada hari ni petang tadi saya suka macam Bibius saya tak. Apa Lip nama dia Lip? Susah lah Lip. Dia tak masuk lah. Bibius. Bibius. Dia mengoncangkan orang kata tajuk ni lah. Dia tadi bagi idea tentang tajuk ni. Yang dia kata mana nak cari bahagia tu Ustaz. Sebab saya nak cari kebahagiaan. Jadi saya ceritalah sikit tentang Islam, whatever kan. Tadi petang tadi kita ada cerita tentang Kristian dan juga agama Islam, perbezaan dia. Sebab tu orang Kristian ni dia punya perbezaan dia, mereka nak cari kebahagiaan tu. Dia nak cari dia kena jumpa family. Tapi tak dapat pun bahagia tu. Tak jumpa pun. Tapi Islam ni syukurnya kerana kita ni nak minta pun kita straight to the point pada Allah Ta'ala. Sebab jika orang memohon ataupun minta kebahagiaan pada orang lain, sebab tu pada hari ni orang takkan bahagia. Sebab dia rasakan bahagia tu mesti diberikan oleh orang lain. Sebab tu saya suka berkongsi, iaitu pada hari ini kita dah pada tahap memberi, bukan menerima. Orang yang menerima ni, tahap ni adalah orang yang di bawah jagaan. Dia akan menerima. Contoh budak belum akhir balik, dia tak ada ilmu, tak dapat diberdikari. Itu tak apa menerima, konsep begitu. Tapi kalau dah terhampau tahap boleh berdikari, dia masih pada konsep menerima, Allah akan bagi kesusahan pada dia dan dia akan rasa macam susah. Dia akan rasa macam terseksa, dia akan rasa macam tersisih. Sebab konteks dia masih tetap dalam mood dia nak menerima je. Dia tak nak memberi. Sebab tu kalau orang tidak memberi, dia sukar untuk mendapatkan apa yang katakan tentang kebahagiaan, tentang kasih sayang. Sebab tu masa Atuk tanya saya, Ustaz sayang saya tak tu? Ustaz sayang saya Atuk tak? Saya sayang Atuk. Sebab saya selalu berikan kasih sayang pada Atuk. Dan macam tu juga Atuk memberikan kasih sayang pada rakan-rakan. Dia bagi gift, dia bagi semangat kan. Sebab tu kalau kita dapat gift, kita akan rasa happy, kita doakan Atuk. Itu tandanya kasih sayang. Kita sentiasa berkasih sayang antara satu sama lain. Sebab itu pada hari ini tajuk untuk orang kata, saya bukakanlah untuk orang kata perbincangan, ada tak isu sebelum kita lanjutkan lagi. Ada nak tanya ke situasi-situasi yang berlaku kan? Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Subhanallah. Apa telah berlaku Bul? Apakah berlaku Bul? Subhanallah. Allahu Akbar. Sebab siapa juga yang masuk, siapa juga yang masuk ni, siapa yang masuk dalam live ni, kalau ada nak bertanya teruskan tanya, sebab kita punya tajuk pada hari ni bila orang dah benci. Jika ada pertanyaan ataupun nak kongsi, cuba nak situasi yang nak dapatkan penjelasan, okeylah. Saya buka dulu. Okay. Selalunya Ustaz. Bila orang dah benci ni, dia ada satu benda yang orang melakukan kesilapan. Lepas tu dia tak boleh ditegur ataupun tak boleh nak menegur ataupun memaafkan. Macam mana tu Ustaz? Maknanya dia tidak boleh nak bercakap apa lah. Dia dah jadi senang cerita, kalau contoh Alip buat hal dengan saya buat tak layan je. Tak kau Alip. Sampai macam tu lah. Dia satu situasi tu kan, dalam situasi tu macam tahu dia soalan ada fikir ke apa. dia kena ada relax dulu, kotak berbunyi, kotak bergerak, okey. Dapat satu poin. Jadi sebab tu Tapi sekarang ni Dia boleh buat lawak guys. Dia boleh tambah coin guys. topik dia sekarang ni bukan kepada percintaan.
Okey. Maknanya circle-circle kita. Orang di sekeliling kita. Orang-orang yang rapat dengan kita. Itu tajuk kita hari ni Kapal. Bukan kapal. Bukan kapal Bukan couple. Tapi kebanyakan pada ini orang jiwa dia sebabkan ada tentang couple juga ya. Sebab tu pada hari ni kita kena faham macam mana keadaan dia. Macam Piki kata tadi, kenapa jadi begitu? Dia kerana mesti ada sejarah ataupun titik-titik menyebabkan begitu. Kita ambil contoh pada hari ni, ada orang cakap macam mana pun, dia kata dia betul pun, dia tetap dibenci. Sebab tu saya nak tarik ada satu hadis Nabi yang cukup panjang hadis Nabi. Cukup panjang hadis ni tentang tanda-tanda Allah murka dan tanda-tanda Allah cinta. Yang saya ambil tanda-tanda dah Allah murka. Sebab tu saya tak nak jelaskan ini bunyi apa. Bul, kau buka air apa tu, Bul? Mana dia? Tak ada, okey, tak ada. Sebab tu pada hari ni kalau kita lihat Muka jangan marah. Muka buat tenang. Jadi ustazah je aku jadi komplain. Sebab alamak. Sebab macam mana pun dia cakap, Jangan, orang jangan. takkan percaya. Sebab kita ambil pada hadis Nabi SAW ni, panjang hadis ni, panjang hadis daripada Abu Hurairah. Iaitu hadis ni berbunyi, saya ambil di ujung hadis tu, kata, jika Allah benci pada hambanya atau murka pada hambanya, Allah akan memanggil Jibril. Panggil Jibril. Dan Jibril akan dipanggil dan Allah kata pada Jibril, kau bencikan orang ni. Jibril akan membenci orang tersebut. Kemudian Jibril akan bercakap pada penghuni langit. Jibril akan berkata pada penghuni langit, kau bencilah orang ini. Dan penghuni langit akan membenci orang tersebut. Dan ketika mana penghuni langit dah membenci orang tersebut, hamba tersebut, maka penghuni di bumi akan turut sama membenci orang tersebut. Itu hadis riwayat daripada Abu Hurairah. Maknanya jika Allah dah benci, dia turun pada Jibril akan turun pada penghuni langit akan membencinya, akan mengutuknya, dan dia terus turun pada penghuni di muka bumi. Oleh penduduk bumi akan turut sama membencinya. Sebab tu pada hari ni kalau kita tengok tanda-tandanya, walau macam mana pun kata dia cakap pun dah orang tak suka, mesti ada benda yang telah dilakukan betul-betul melanggar. Sebab tu kalau kita macam pada hari ni, kita jangan letakkan bahawa orang tu benci kita ada dosa yang cukup besar pada dia. Dia ada beberapa situasi lain. Antara situasi yang hadis saya bacakan tadi adalah tanda pada orang Allah murka. Tapi kalau pada orang situasi-situasi yang menyebabkan dia pergi aspek ujian, ini pula kepada tanda Allah sayang. Tanda Allah sayang antaranya Allah menyayangi hamba-Nya, Allah akan memberikan ujian pada dia. Sebab itulah sahabat Nabi, kalau dia tidak diberikan sakit, kalau dia tidak diberikan ujian, maka dia akan rasa macam tak senang hati. Dia akan rasa macam gelisah. Sebab dia rasakan bahawa Allah tu tak sayang dia. Tapi aspek yang tentang hadis saya kata pada peringkat awal tadi, itu kepada kategori orang yang telah banyak melakukan kesilapan besar pada orang lain. Tapi pada segi individu ataupun personal, pada hari ini kita lihat kebanyakan berlaku, dia merasakan orang tu merasakan dia dah merasakan orang tu dia buat dosa atau buat salah terlampau sangat, sehingga kan orang tu tak boleh terima. Dia ada beberapa sebab macam Piki kata tadi. Pertama, memang orang tu saja-saja memang nak benci dia. Yang kedua, memang orang tu ada perancangan. Yang ketiga, memang dia buat salah, tapi salah tu kecil saja, tapi menyebabkan orang tak suka. Apapun, kita kembali balik tentang ujian yang Allah telah berikan. Yang Allah berikan, dia adalah tanda Allah sayang. Kadang-kadang kita nak tengok Allah bagi ujian pada hamba-Nya itu adalah bermaksud Allah nak meninggikan, Allah nak menaikkan martabat seseorang itu. Sebab tu macam saya katakan tadi ketika saya live untuk pagi tadi ceramah untuk orang yang khusus asas sembelihan kan. Pasal khusus asas sembelihan tadi, saya kata pada mereka, ketika mana tuan-tuan dah sampai, Assalamualaikum Dakwan, ke mana-mana Allah dah sampai, ketika mana Allah dah sampaikan anda semua ke kursus tadi, saya kata, anda telah dinaikkan satu martabat atau darajat yang Allah sukakan, ada satu amanah. Itu bukannya ujian besar tetapi ujian yang mendatang. Tapi itu tandanya Allah suka dan anda ada tanggungjawab yang besar. Sebab itu kalau orang diberikan ujian, dikecam,
dia akan diberikan orang kata satu lagi medan ataupun situasi yang lebih besar, dan perlu kena ada rasa bersyukur ketika diuji. Kita rasa susah sangat diuji, teruk sangat diuji, macam keluarga kita tak suka kita, family kita tak suka kita, kita rasa dikecam oleh sahabat-sahabat yang ada sekeliling. Kita rasakan kita dah buat yang terbaik, tapi mereka ni sebenarnya mempergunakan kita. Macam mana kita nak buat macam tu? Dia bukan katakan apa, sebenarnya ujian-ujian yang mendatang sekali gerap tu, sebenarnya kita mampu nak hadapinya. Allah berikan ujian tersebut supaya kita, sebelum kita keluar pada satu situasi ataupun kelompok itu, Allah dah siapkan dia punya senjata ataupun dah siapkan dia punya, orang kata, perkakas-perkakas nak menghadapi dunia yang dia akan hadapi akan datang. Allah dah siapkan dia dulu. Sebab tu orang yang banyak ujian ni, dia sentiasa diberi ujian, dia akan jadi kental. Dia akan jadi lebih kuat. Orang nak cakap apa, tak kisah. Hati dia kental. Dan dia boleh balas balik. Ya, dia kata dia buat tu betul. Dia akan lebih, orang kata, garis panduan hidupnya lebih teratur. Sebab tu macam Abul, dia biasa menghadapi situasi-situasi yang orang suka kecam-kecam. Sebab tu tengok, dia punya kepala otak pun macam kepala otak tak hebat. Dia pun bercakap tu dia dah lag apa ni. Jadi itu sebab dia, kita bagi dia semangat ni hari, sebab dia rasa dia macam nak demam, kan? Dia macam nak demam. Okey, otak dah bergegar. Alif jangan lupa. Alif. Alif dah terlupa. Kotak tak dapat Alif. Ambil. Okey. Sebelum saya nak teruskan, sebenarnya apa yang kita nak pada hari ini adalah tentang kita nak keluar pada konsep orang berbenci. Kita nak keluar. Sebab tu pada petang tadi saya ada cakap, kalau kita rasa dalam kelompok kita tu, circle, yang Alif kata circle ke keliling, Alif? Rembuk keliling. Sama lah tu, keliling dengan circle. Bulat juga. Dia saja dia buat pening tadi. Dia buat pening. Itu cuam bukan saya, cuam. Cuam bukan Alif Bukan. Circle. Bukan cuam okey. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, madam. Baik Bol. Jadi sebab tu kalau kita duduk dalam keliling kita yang orang kata agak sukar untuk kita nak berubah, kita kena keluar. Sebab Allah dah, bila masa kita dah berfikir begitu, macam kita kata, aku nak buat apa, aku dah kecam macam ni, itulah tanda awal yang kita kena keluar pada tempat tu. Allah dah bagi sign. Tandanya adalah kita kena keluar. Maknanya kita kena ambil garis panduan, kita dalam kelompok tu, kita tak boleh. Alif Ustaz bukan cuam. Kita tak boleh Bibius dalam masuk, keadaan Bibius. Bibius. Terima kasih Bibius bersama. Terima kasih. Kita kena keluar pada kelompok tu. Sebabkan kelompok tu lagi tidak memberikan makna untuk ujian yang akan datang. Kalau kita duduk lagi, kita akan rasa lebih terseksa, akan rasa lebih menderita, akan rasa diri itu tidak adil pada diri. Sebab Allah dah bagi kita punya persiapan senjata. Kita punya persiapan dah banyak dah. Sehingga kan kita terfikir, aku rasa tertekan. Hai semua, selamat malam. Ya, salam sejahtera Bibius. Kita dakwan, subhanallah. Tak, saya menyampaikan je. Sampaikan dakwan. Sebab tu kalau kita dah rasa kita dah duduk dalam kelompok tu, kita dah berfikir, Tak payah keluar. kita kena keluar. Kita mesti kena keluar. Kita dah fikir, sampai bila aku nak macam ni ataupun rasa tertekannya hidup aku, ataupun rasa aku perlukan masa untuk aku. Maknanya bila masa kita dah terdetik itu dah dalam Al-Quran pun jelas bagaimana Allah menjelaskan tentang al-ayat, tentang tanda-tanda. Sebab itulah kalau kita kena faham tentang konsep ihsan yang saya pernah dalam VTT saya tu, Islam, iman, ihsan. Ihsan ini, kita buat sesuatu perkara walaupun Allah tak ada, kita seolah-olah nampak dia ada. Dan ihsan ni pula kita kena faham konsep tanda yang Allah nak berikan. Sebab itulah orang tua-tua dulu, dia nak tengok apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan, dia tengok pada alam. Contoh macam saya pernah cetuskan dulu, bagaimana orang tua-tua dulu tahu orang nak datang rumah dia, rama-rama sampai. Rama-rama masuk dalam rumah, dia tahu ini rama-rama jenis macam ni, ini dia fikir-fikir aku je. Ada dapat tanda tu. Macam mana dia dapat begitu? Sebab dia dapat membaca tanda-tanda Allah. Allah berikan tanda-tanda.
Sebab itulah kita pada hari ni kita dah dapat tanda. Antara tandanya adalah ketika kita fikir, kita rasa Allah, hai, aku dah rasa dalam kelompok ni, aku dah rasa macam perlu keluar. Aku rasa terseksa. Aku nak buat apanya, kita nak bertanya pada kawan kita, ada tak caranya, macam mana kita nak buat, macam mana tindakan. Jadi kat situ Allah dah beritahu kita, signnya adalah kau kena keluar. Maknanya kita tak perlu nak fikirkan, saya pernah cerita petang tadi, kita tak perlu nak fikirkan pandangan orang terhadap kita. Sebab Allah dah bagikan kita kental hati kita, persediaan yang perlu kita hadapi untuk menghadapi dunia luar. Allah dah bebankan kita dengan beberapa masalah yang kita rasa cukup besar tapi kita boleh selesaikan. Dah sampai masanya ketika mana kita dah berfikir terhadap perkara tersebut, kita kena keluar pada kelompok tersebut. Kalau kita tak keluar, kotak saya kosong, tak dapatlah siapa yang ambil treasury ni semua. Astaghfirullahalazim, Ustaz. Jangan potong. Ustaz, Jangan potong. yang itu jangan dipotong. Apa Ustaz? Benda dah sampai. Yang tadi tu dah sampai, dah sampai. Dia dah sampai dah. Dia dah sampai tau. Tapi bila Ustaz sebut treasure box, Aduh. kacau Ustaz. Saja. Balik je Saya saja. Saya dalam ceramah saya tak boleh terlampau macam tu sangat. Saya tengok dalam keadaan situasi orang dah mula khayal, saya akan buat layar. Saya akan buat lawak Saya tengok macam-macam tu Ustaz. Ustaz buat lawak, kelakar, ketawa. Kau ketawa. Kau tidak, aku tapak betul kau. Kau ketawa. Kau jangan tak ketawa. Ustaz buat kelakar. Bukan. Kalau ceramah, Sebab- bawa prop Ustaz. Bawa prop. Tak, dakwan. Ada kuda hijau. Dakwan, saya tengok tadi Dakwan, Aku waktu kat saya luar. bercakap tu, saya tengah bercakap tu, engkau memang menghayati tapi kau lebih dengar lagu tu tadi sebenarnya. Kau lebih dengar fokus lagu tu tadi. Lagu background tadi. Tu sebab saya terus tu saya cerita treasure tadi tu. Jadi sebab itulah ketika mana kita dapat sign, tanda yang Allah bagikan, kita kena do something. Kalau kita tak buat, kita akan diberikan lagi kesusahan dan kita akan rasa lebih menderita. Sebab tubuh badan kita dah mula bertanya. Tubuh badan kita dah mula minta hak dia. Tubuh badan kita dah mula rasa tak selesa, dia perlukan kebahagiaan yang pernah dia rasa, yang pernah kita bagi pun. Dan sebab itulah kebahagiaan yang pernah kita kecap dulu, kita pernah rasa. Ada orang macam saya kata tadi, petang tadi kat BBBUS, saya kata ada masa dulu kita kecil-kecil, kita rasa seronok bila kita dapat pergi mandi laut. Ada orang hobi dia berbagai-bagai, bermacam-macam. Ada orang tu suka nak mendaki, ada orang tu suka nak berenang. Dan ketika mana dia hadapi masalah yang telah Allah berikan, dia tak ada masa untuk membahagikan tubuh badan dia. Dan ketika itu tubuh badan dia memulakan bagikan tanda-tanda yang dia nak protes. Tubuh badan pun ada tanda protes. Dia rasa tak selesa. Sebab itulah Allah bagikan tanda tu, kita dah berfikir. Kita dah fikir apa yang aku nak buat ni, apa yang perlu aku laksanakan. Itu tandanya kita kena keluar. Nak tak nak kena keluar. Sebab apa? Kita kena buat satu hijrah. Sebab ni bulan Muharram, nak habis bulan Muharram, kita kena berhijrah. Kita kena berhijrah. Sebab dalam hadis tentang hijrah ni panjang hadisnya, iaitu tentang hadis yang bermula pernah kita biasa sebut. Innama a'malu binniyah fa innama likulli ma nawa. Faman hijratu billah fa hijratu lillah. Sampai habis. Iaitu setiap perkara bermula dengan niat. Jika kita niat baik, dia kerana Allah, niat kita kerana Allah. Dan jika kita berhijrah pula untuk Allah, kita akan berhijrah kerana Allah. Dan jika kita berhijrah untuk perempuan yang ingin kita nikahi, sebab zaman hijrah tu ada sahabat Nabi nak berhijrah kerana dia nak dapatkan nikah dengan perempuan wanita di Madinah. Jadi dia akan dapat apa yang dia nak. Jadi kita ni ketika mana Allah dah bagi tanda tersebut, kita kena berhijrah. Kena do something. Jangan kita kata fikir lagi, apalah orang cakap aku nanti ya. Adakah aku buat ni benda tak betul? Deraka tak aku pada mak aku ni? Dan kena ingat kebanyakan wanita pernah saya jawab apa soalan. Antara soalannya, Ustaz, dosa perempuan ni siapa yang tanggung Ustaz? Memanglah pada kecil bapak dia yang tanggung. Ketika mana dia dah nikah, yang tanggung ni adalah suami dia. Dan kalau dia dah bercerai, siapa nak tanggung dosa dia? Dia tanggung dosa dia sendiri. Mak dia. Jadi dosa tu dia bukan bapak dia dah, sebab dia yang tanggung dosa dia. Dia sendiri, kecuali dia sendiri balik sebab dia dah memiliki. Sebab dalam firman Allah pun Allah berfirman, dosa orang lain bukan orang lain yang menanggungnya, sebab dia dah boleh berdikari.
Dia bukan lagi di bawah jagaan. Sebab kalau wanita ni, dia bawah jagaan dua je. Suami ataupun Baitul Mal. Kalau ikut Islam. Suami atau Baitul Mal. Ataupun kalau dia tak mampu untuk dijaga, suami dia tak ada, dia kena tengok wali-wali pada orang kata susunan daripada wali nikah tu lah. Siapa yang lebih afdal menjaga dia. Itu dalam keadaan dia tidak mampu. Dia tidak boleh berdiri sendiri. Tapi kalau dia mampu tapi dia tak nak, dia boleh dapat kerja tapi selalu memikirkan kata-kata orang atau memikirkan apa yang akan keluarga ku buat, apa yang akan berlaku padaku kalau aku buat macam ni. Itu satu tindakan yang orang kata kau nak melanggar sunatullah. Aku dah bagi kau amaran, aku dah bagi kau tanda, aku dah bagi kau hint dah ni. Tapi kau tak nak ingat lagi, kau tak nak ikut. Jadi kau takut dengan bayang-bayang, kau lebih takut pada makhluk. Itu sebab kata kita buat satu benda, jangan kita buat sehingga kita boleh pada syirik. Kita boleh syirik Syirik ni ada dua. Satu syirik akbar, syirik besar. Yang kita tahu syirik besar tu iaitu syaraka tu bermaksud berkongsi. Kalau syirik itu berkongsi keesaan Tuhan Allah tu dengan yang lain. Maknanya kalau syirik yang besar tu kita ni sembah selain pada Allah. Kita buat benda kurafat sehingga kan kita sembah iblis lah. Kita tidak menyembah Allah. Kita bertuhankan makhluk-makhluk gelap tanpa dengan Allah Ta'ala. Itu syirik akbar. Dan satu lagi syirik khafi atau syirik halus, iaitu kita ambil balik pada istilah ta'rifan syirik, iaitu berkongsi. Jadi kita berkongsi dengan orang kata tentang ketuhanan itu pada sudut dunia pula. Kita dah risau pada sudut dunia. Kat situ kita jangan sampaikan mengakibatkan kita jadi syirik halus. Iaitu kita, Allah dah bagikan tanda, kau dah minta pada aku ni. Contohlah, Piki bagi hadiah kat Lip. Lip, ambil hadiah ni Lip. Terimalah hadiah aku ni Lip. Piki bagi patin Faiz kat Alip. Alip kata, dia bagi Alip je Dia bagi Alip je. Habis orang lain? Kurang. Orang lain tak bagi. Ambil. Abul boleh, dakwan nak ambil lah. Nak ambil lah, banyak kecoh bagi, sangat. Dia bagi semua. Dia bagi pada semua. Belanja. Dia belanja. Lepas tu anda pula cakap, Piki takkan macam ni, sikit je kau nak bagi ni Piki. Tak cukup ni. Banyak cakap Takkanlah orang nak hadiah. Paling tidak Selemak lagi. Paling tak buat anak kucing. Anak singa. Ya, anak kucing. Dah, kau dah ambil tadi, kau dah ambil kucing kat rumah aku kan? Kau dah ambil. Ada tak? Ada senyap. Balik. Jadi kalau bunyi gagak di situ. Bunyi gagak di situ. Dia dah pandai bunyi gagak. Jadi kalau misalnya Fiki dah menghadiahkan kita, contoh pada makhluk ni lah. Fiki hadiah kita boleh petikai. Apalah Fiki? Sampai Fiki pula rasa, aku bagi kau ni. Kau banyak cakap kat sini balik. Macam tu juga Allah Ta'ala, Allah dah bagi kita tanda. Aku bagi kau sign, aku bagi kau tanda, suruh kau berfikir. Allah tak boleh nak bercakap kita straight sebabkan Allah yang bercakap dengan Nabi-Nabi saja. Yang antara yang Allah pernah cakap straight adalah Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW. Yang betul-betul jumpa Allah Ta'ala, yang betul-betul depan-depan hanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa tidak bertemu Allah, cuma dipancarkan cahaya melalui pokok tu bercakap. Dan suara tu melalui pokok. Bukan ni orang kata betul-betul suara Allah dia melalui pokok ibu bercakap. Itu saja. Dan Nabi-Nabi dan Rasul saja boleh Allah sampaikan wahyu. Dan kita ni manusia, mana Allah nak cakap? Kalau cakap pada kita ni dah jadi ajaran sesat dah kita. Kita bukan Nabi, kita bukan Rasul. Sebab itu Allah nak beritahu pada makhluk. Iaitu sebab tu ihsan itu tadi, tentang kita buat satu perkara seolah-olah Allah melihat kita. Contoh macam kita buat kerja, kita ada bos ataupun penyelia yang memantau kerja kita. Kalau tak betul, penyelia tu akan beritahu, kau kena buat macam ni. Dia boleh cakap. Tapi Allah Ta'ala nak beritahu pada kita, dia akan melalui alam. Alam ni, kalau nak tahu apa maksud alam, selain pada Allah itu alam. Tak kira lah hidung ke, ketiak ke, bulu tengkuk ke, bulu dada ke, baju ke, ketiak semua ayam. Alam. Ketiak ayam, semua alam. Semua alam. Jadi selain pada Allah Ta'ala, alam. Sebab itu, kita pada hari ini, kita tengok sains. Saya ambil balik macam saya kata orang tua tengok. Ya, Allah bagi tanda, Allah bagi petunjuk, iaitu melalui
kupu-kupu rama-rama masuk rumah, kita dah tahu tanda tu apa. Orang tu dia tahu tu. Nanti ada slot kita ceritalah dia punya macam mana ihsan tu. Inilah konsep ihsan yang kita kena faham. Maknanya orang yang dah rasa macam orang membenci kita, kita dah berfikir orang ni tak suka, kita kena keluar pada kelompok tu. Kita kena hindarkan pada kelompok tu, kena keluar macam mana pun. Tak mampulah. Kalau Kalau ngadap selalu macam mana Ustaz? Memang selalu kena ngadap. Macam mana? Menghadap selalu je. Kalau selalu kena ngadap. Kalau ngadu selalu kena ngadap. Macam mana Ustaz? Selalu Means kena dalam menghadap. teamwork lah, teamwork. Oh, dalam teamwork. Itu dalam kerja lah. Kena bijaksana. Kita kena raikanlah apa dia nak. Dia dalam tempat kerja pun, tu dia kira dalam circle kau juga. Circle kau bekerja. Tempat circle kau cari makan. Itu circle cari makan tu lain. Circle cari makan tu lain. Dia ada kaedah dia. Itu yang di kalangan orang keliling. Orang keliling. Tapi ni Maknanya apa yang saya buat dia betul lah Ustaz. Dalam circle saya masa tempat kerja tu pun ada jenis macam tu. Saya bukan tinggalkan dia je. Saya tinggalkan dengan bos-bos saya sekali. Saya terus balik Kedah. Kenapa kau tak allow bos kau balik je? Aku sudah berhenti tak nak. Aku berhenti. Sebab kalau kita tak boleh move on, tetapi kita kena bijak dekat situ. Kita kena bijak. Sebelum kita keluar, Allah Ta'ala dah bagi jalan dah. Yang kita nak dapatkan kehidupan kita dah keluar nanti. Allah Ta'ala dah bagi hint. Kita sedar tak sedar. Maknanya bila kita terlintas, benda tu dah siap dah. Maknanya orang dah beri ujian ni, Allah Ta'ala siapkan dia punya tools keliling dia je sebenarnya. Tools dia ada sekeliling dia, dia sedar tak sedar. Bul lain macam. Bul memang dia tak sihat. Jadi Abu tak sihat. Abu tak sihat. Demam. Kemudian dia perlu naik wheelchair. Wheelchair boleh naik boleh tolak sendiri. Wheelchair boleh. Boleh. Tangan kuat lagi. Tangan kuat lagi boleh. Okey. Biarlah dia tidak bersuara. Tangan kuat tu buat apa? Tangan. Tak payah tunjuk. Jadi maknanya dalam circle kata macam kita bekerja kan, kita tak boleh, kita rasa kita tak boleh move on lagi. Kita dah buat ikut peraturan, kita dah ikut apa kehendak. Tapi sebelum tu Allah akan datangkan berbagai tanda supaya nak jadi bantu kita keluar. Ataupun Allah bagikan kita satu ilmu, masuk dalam TikTok dapat buat bisnes kan, ataupun kita dapat jumpa orang yang boleh kita nak berbisnes. Apa tiba-tiba datang seorang tak pernah datang, tiba-tiba menceritakan satu benda. Jangan cerita macam MLM tu lebih kepada Allah nak suruh kita berfikir, jangan duduk dalam kotak tu saja. Orang berfikir. Kadang jangan kita rasakan tiba ada orang tu datang padahal orang tu nak LMM kita ni. Orang tu dah buat hasil nak scammer kita ni. Waalaikumsalam. Betul. Padahal orang tu nak scam kita ni. Kita anggap macam ini Allah bagi tanda kena buat bisnes. Bukan. Kena bijak-bijak. Allah memberikan tanda-tandanya itu. Kadang-kadang kita kena bijak berfikir. Allah nak bagi aku siapkan tools apa ni sebenarnya. Allah nak memberikan aku dalam arena apa sebenarnya lagi. Mungkin Allah nak tunjukkan kita kena bijak dalam kita nak menguruskan kewangan. Sebab akan datang kau keluar pada dunia ni, kau kena uruskan kau punya kedudukan kewangan kau dengan sempurna. Dan jangan cepat tipu daya dengan orang yang mulut manis. Konon-konon banyak duit, kau kena berhati-hati dengan orang. Jangan terlampau sangat nak letakkan positive thinking tu terlampau pada orang yang kadang-kadang buat baik ni. Padahal dia ada ancaman, dia ada cuba-cuba nak bagi kita pengaruh. Sebab Allah faham kita tak pernah duduk dalam keadaan kancah yang bahaya. Jadi Allah datangkan bahaya tu dulu sebelum kita jumpa bahaya yang lebih besar. Sebab tu pada hari ini kena berhati-hati, kena faham dengan apa yang Allah nak berikan pada kita. Sebab tu tanda-tandanya antara yang kita bincang pada hari ini, bila orang dah benci. Tapi pernah tak kita bertanya pada diri kita, apakah tanda-tandanya bila masa Allah tu sayang pada kita? Allah tu sayang pada kita. Selalunya kita selalu fikirkan tentang orang, tentang makhluk. Kita tak fikirkan pandangan Allah tentang diri kita. Itulah kesilapan paling besar. Sebab tu pada hari ini orang sentiasa buat satu benda, dia akan fikirkan benda lain selain pada Allah. Ustaz, susah lah Ustaz, saya nak direct jawapan lah Ustaz. Kalau minta doa pada Allah lambat. Itu yang Allah nak tengok, kesabaran kita.
Macam mana kita boleh bersabar dengan kita punya masalah? Setakat Allah nak bagi kita sekejap saja jawapan tu, kita tak boleh nak sabar ke? Kita boleh sabar dalam berpuluh tahun, dalam bertahun-tahun, tapi kenapa sekarang ni aku nak bagi kau tanda, kau tak boleh sabar sikit ke? Dawan selalu baik dengan saya, Ustaz. Adakah itu tanda-tanda bahaya untuk saya? Itu tandanya kasih sayang sebagai seorang sahabat, sebagai seorang kasih sayang sebagai makhluk kerana Allah. Sebab tu pada hari ini kalau kita nak fikir positif. Saya Orang tadi sementara berbuat baik dengan kita perlu kita kena berfikir secara positif. Kenapa? Husnuzon. Dia kecuali lah tak pernah kenal orang tu. Yang tak pernah kita berkomunikasi, tiba-tiba dia datang kita berbaik, kita apakah hal? Kan? Tiba-tiba nak baik-baik kan? Apakah mesti ada maksud. Kalau sekat dalam kita keadaan kita buat sini pernah jumpa, pernah orang kata gathering bersama, takkanlah ada something yang nak buat sedangkan dah biasa. Salah sebab tu Ustaz cakap saya terus bertanya tak salah. Ya, tak ada salah dia, tak ada siapa cakap apa salah. Alif pun tadi slow nada tadi, bukan macam tu madam. Itu lain. Tu Alif pun slow nada, maknanya dia tidak menolak tentang soalan tu. Dia menghargai. Kita memahami risau. Saya duduk komen dia. Okey, baik. We appreciate. Baru habis. Tak nekan-nekan. Appreciate. Sebab tu saya tadi ada masa tengah makan tadi kan dengan anak-anak tadi. Appreciate. Sambil makan-makan, sembang-sembang. Ya, baik. Jadi sambil tulis tadi, okey. Saya tulis sikit ada. Ni. Ada. 7 yang saya ingat lah, antara 7 tanda-tanda Allah benci. Tanda-tanda yang Allah benci. Okey, yang pertama tanda-tanda Allah benci kita, yang pertama iaitu perbuatan buruk atau pelanggaran yang dilakukan menjadi bualan ramai orang. Iaitu atau orang lain, benda yang kita buat tu, benda buruk yang kita buat jadi bualan sampai masuk viral lah, atau semua ramai yang berkata-kata tentang hal tersebut, dan yang orang ataupun orang lain merasa kesannya buruknya itu. Sebab itu yang saya kata tadi tentang hadis Nabi tadi, jika Allah tu benci, malaikat Jibril akan benci, kemudian dia akan suruh penghuni langit benci, dan penghuni langit akan membenci, kemudian orang di penduduk bumi akan membencinya. Itu tanda-tanda yang pertama Allah benci. Itu yang pertama Allah benci. Tanda yang kedua Allah benci, hamba itu terus berada dalam cintanya kepada perkara yang dibenci Allah. Sama seperti dia membenci apa yang dicintai Allah. Contoh yang pertama kita cakap tadi tentang syirik. Ya, dia buat perkara-perkara syirik. Yang kedua menentang ajaran Islam. Islam suruh dia semayang, dia persoal. Islam suruh dia puasa, dia persoal. Kalau aku tak puasa pun aku buat baik, mana kau tahu? Contoh, aku ni banyak sedekah. Dia menentang ajaran Islam. Kemudian dia sombong atau takabur. Dia rasakan bahawa tak ada makna lah ya, aku sekarang ni tak ada masalah pun, kau nak berapa ribu, aku tak pernah susah pun. Dia sombong dan takabur. Ya. Kemudian banyak melakukan maksiat dan kerosakan. Contoh dia terus berada dalam cinta kepada perkara yang dibenci Allah. Dan dia buat perkara itu perkara yang Allah benci, dia suka laksanakan. Itu nombor 2 tandanya. Tanda yang ketiga, selalu berada dalam kesesatan, ketidaktaatan dan juga dosa, serta dia bergerak antara dosa kepada dosa yang lain dan tidak bertaubat dan mati untuknya dengan dosa tersebut. Contoh, dia ni pecinta pada dunia dan hawa nafsu. Dia suka lebih kepada hawa nafsu, dunia, cinta dunia. Dia tak pandang langsung tentang akhirat. Banyak sesat. Itu tanda-tanda yang ketiga Allah murka pada hamba-Nya. Tanda yang keempat pula, dia lupa dan malas berzikir pada Allah Ta'ala. Nak zikir malas. Dia makin lama makin jauh untuk mengingati Allah SWT. Zikir-zikir pada Allah Ta'ala. Yang kelima, hidup dia senang lenang tanpa ujian yang berat-berat. Dia hidup senang lenang tanpa ada ujian langsung yang berat-berat kepadanya. Itu tanda Allah murka padanya. Dan yang keenam, dia tidak tenang dan sentiasa resah dan gelisah kerana dunia.
Hal dunia ni cepat resah-risah. Orang cakap apa dia resah gelisah. Orang cakap pasal dia resah gelisah. Itu antara tanda Allah murka. Kemudian yang ketujuh, lalai dalam melaksanakan solat wajib, tidak menjaga atau melaksanakan atau tidak buat langsung. Dia nampak dia nak lari je. Itulah 7 tanda yang menyebabkan Allah murka kepada kita. Sebab tu yang paling saya suka nak sebut, yang hidup senang lenang tapi ujian berat. Kadang-kadang kita tengok, dia ni hidup sedang sajalah, tak pernah kena uji langsung lah, tak pernah rasa susah ke apa. Kita jealous dengan dia. Jangan jealous. Sepatutnya kita rasa bangga. Allah tu sayang pada kita. Dia bagi kita ujian berat. Orang tu dia tak bagi. Ya, betul. Allah sayang sebenarnya. Betul. Sebab tu kita jangan cuba jealous kepada orang yang Allah ada tanda murka. Kenapa kita nak jealous kepada orang yang Allah nampak tanda-tanda murka pada dia? Kenapa jealous? Sebab saya cakap kan, orang yang senang lenang pada ni, kalau dia tidak ingat, dia tidak pernah kena ujian, itu adalah tanda pada Allah murka. Jangan kita anggap orang tu kaya, senang lenang, ni Allah murka pada dia. Tak. Maksud saya tadi, kita tak nampak kesusahan dia. Mungkin ketika mana dia dah kaya raya ni, dia buat benda baik, dia amal ibadah, kemudian dia bersedekah, membantu orang lain. Itu bukan maknanya dia senang lenang saja. Kesenangan dia tu ada kesusahan yang kita tak nampak. Ada kesusahan. Ya. Allah bagikanlah. Sebab tu Allah boleh tanya dalam Quran dengan berapa? 31 ke 32 kali dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Mana satukah nikmat Allah yang ingat engkau persoalkan lagi? Itu semua nikmat. Allah bagi kita kesempitan, sebenarnya ada kelapangan. Kelapangan itulah anugerah Allah nak bagi, pelangi pada kita. Dia nak tengok tahap kita macam mana, sabar tak sabar. Sebab tu pada hari ni, orang pada hari ni sukar sangat nak menerima satu benda sebab dia tak sabar. Dia tak faham apa yang Allah nak bagi. Dia tak dapat nak telan. Dia dapat rasa susahnya. Orang lain tak pernah rasa susah, aku seorang rasa ni kenapa? Sebab Allah nampak kau ni dah terlampau lemah. Aku kena bagi kau ujian ni supaya kau dapat meningkatkan motivasi kau dan jati diri kau. Engkau ni dulu anak tunggal, kau ni anak banja, kau ni orang memang diintan payung kau oleh mak kau. Jadi sebelum kau keluar pada mak ayah kau ni, aku nak bagi kau satu ujian yang berat. Supaya hati kau kental, nanti kau akan jumpa dunia luar ni, kau dapat dah nak hadapi. Sebab kau dah hadapi lebih tinggi. Dan percayalah saya cakap, ketika mana kita pergi ujian yang Allah bagi, itu adalah ujian yang paling berat dalam hidup kita. Sebab akan datang ada ujian yang rendah-rendah yang kita hadapi. Benda sama situasi, tapi kita dah relax lah. Sebab Allah akan hadapi pada kita ujian memang tahap tingginya. Biar. Masa tu biar dalam. Biar dalam. Biar. Jangan terus Ustaz. Order. Okey. Ingatkan dah tanya apa, ingatkan apa benda ni. Jadi sebab itu kalau kita kena ujian, Abul. Hello Bol. Abul dah tidur ke Bol? Sembang je lah, cerita je lah. Yang kebut tanya pahal. Aku menghayati masuk dalam okey. Ya, okey. Sorry Bol. Hayati. Jangan. Sorry bang. Yati jangan sebut. Yati yang sebut. Hayati tak apa. Sebab tu pada hari ni kalau kita Allah bagi ujian, kita bersyukur tu nikmat Allah. Sebabkan inilah dia tahap ataupun latihan. Senang saya cakap, ujian tu adalah latihan untuk jiwa kita yang paling tinggi. Yang paling meningkat untuk iman, meningkatkan kredibiliti diri, meningkat jati diri, supaya nak bersedia untuk dunia luar yang akan sama ujian tersebut, tapi ujian tu akan lebih rendah pada yang kita hadapi. Sebab kita hadapi yang Allah akan bagi ujian memang cukup tinggi lah. Contoh macam kita ni dulu kita rasa UPSR tu susah, tapi sebenarnya yang paling susah adalah PMR. Kita rasa PMR tu susah, tapi yang susah adalah SPM. SPM susah. Dan kita rasa SPM tu susah, apa tu nak SPM yang paling susah dalam kehidupan belajar sebenarnya. STPM. Naik ijazah. Naik belajar STPM dah mudah sikit. Tapi stamp. Lepas tu ijazah memang susah, tapi masuk master dia dah mudah sikit. Sebabkan itulah paling dia ada tahap-tahap yang susah yang Allah bagi supaya kita boleh menghadapi. Bila dah dapat master, dah dapat PhD kan? Ya. Dah dapat master, dah dapat PhD. Orang getah pula tak reti. Itu yang dia salah. Aku reti. Ada sebab tu pada hari ni kita jangan merasakan kita ada, ataupun kita letak macam ni lah,
kita jangan rasakan bahawa kalau waktu kita belajar dulu, member kita ni best. Dia lah terbaik. Dia lah first class. Hebat dia tentang belajar. Kita jangan rasa semua pun kalau kita rasa kita ni tak pandai apa semua. Sebab rezeki Allah tu ada pada setiap orang. Dia memang pandai kat situ, tapi akhirnya macam Alif katalah, last kali kita jadi toke macam atuk, boleh jadi toke sawit. Sawit. Apa jadi toke sawit? Dia boleh nak adjust sawit. Dia lebih hebat. Saya nak beritahu lah, kebanyakan orang yang, bukan kita nak kecilkan orang belajar tinggi ni, tetapi kita boleh tengok orang yang biasa-biasa ni, yang biasa dengan kampung ni, yang biasa dengan tak bertingkat tinggi, tapi dengan isu masyarakat, isu tentang komunikasi, nombor satu. Ini saya tengok secara majoriti, kebanyakan bukan semua, kebanyakan orang yang belajar tak tinggi. Komuniti daripada kurang pembelajaran ni, dia punya orang kata pergaulan dengan komuniti tu lebih rapat. Betul lah apa yang dia cakap. Ijazah dari jalanan tu lagi bantul. Lagi bantul daripada belajar dengar tengok buku. Saya tadi SPM. Ya betul. Dia tak SPM. Tapi dia tak ada SPM, tapi dia pun ada buat business. Okey. Betul tak? Dia ni ada business. Mak abah. Hebat. Lebih hebat daripada member dia yang belajar, yang hebat belajar tu gaji lebih tinggi. Dia bercakap, serious talk, saya kurang sijil. Kurang sijil tapi sekarang dah berjaya. You are business woman. Dia ada spirit untuk bisnes. Dia ada spirit pada bisnes. Itu kelebihan dia. Sebab itulah kelebihan. Sebab tu setiap orang Allah ada kelebihan. Allah bagi ujian. Macam orang yang biasa hadapi getir susah nak cari duit, daripada dulu susah-susah, dia akan dapat sesuatu, Allah akan bagi pelangi. Macam dia lah, dia menghadapi satu fenomena yang dikecam keadaan kesempitan. Messi ada begitu. Dan setiap orang tu ada melalui benda yang sama, tetapi situasi ni berbeza. Macam saya lain, Fiki lain, Dakwan lain, Abu lain, Alif lain, Bia pun lain, Pura pun lain. Semua. Tengok dia kata kecil-kecil tolong mak kat pasar malam. Macam ni yang menyebabkan kita build up jati diri. Sebab kita ni build up struggle kita bercampur dengan orang, adab kita lebih tinggi. Adab kita akan lebih tinggi, adab kita berkomunikasi akan lebih tinggi. Sebab itu pada hari ini, jangan kita rasakan apa yang kita dapat itu setakat itu. Sebenarnya Allah memberikan pelangi sebenarnya. Pelanginya. Itu sebab kata ketika kesempitan ada kelapangan. Kelapangan itulah pelangi yang Allah nak beri kepada kita. Sabar tak sabar ya. Sebab tu satu lagi, kena berani. Kena cekal. Berani keluar. Dah sampai masa nak keluar-keluarlah. Cuba nak keluar. Bukan kita nak suruh lari diri. Tetapi tak kita nak cuba mencari. Tak palau pun. Buat apa dia memalau kita orang. Saya kenapa tak sebut? Kenapa saya tak sebut? Saya nak sebut apa Imran? Saya tak nak sebut apa ni Imran? Pelangi selepas hujan. Pelangi selepas hujan. Ya betul. Ialah selepas hujan. Maknanya sebab tu kita kena orang kata rasa macam happy. Tak payahlah. Kita kena suka. Sebab itulah kita jangan berkeluh kesah dalam kita menghadapi bila orang dah benci, jangan kita keluh kesah. Sebab kita kata engkau benci aku tapi Allah sayang aku. Tapi jangan cakap dengan orang tu, nanti bergaduh pula. Kita buat tak tahu je. Itulah sikap kita yang Allah nak bagi adab kita, nak jaga diri kita, hati kita. Allah sedang mendidik hati kita. Allah sedang menjatuhkan, Allah sedang menundukkan jiwa kita dan hati kita. Pengalaman di jalan banyak mengajar erti pengorbanan. Betul. Ada benda yang perlu kita korbankan. Sebab itu Allah berfirman dalam Quran sendiri, Allah kata, adakah kau layak aku berikan ganjaran yang besar? Allah katanya. Jadi ketika mana Allah lihat balik, kau adalah orang yang layak memberikan ganjaran itu. Sebab aku dah bagi kau ujian banyak sangat. Memang kau layak. Kalau orang tu tak pernah diberikan ujian, dia layak tak mendapat ganjaran yang besar-besar? Sebab tu macam kita tak pernah menghadapi macam dia kata tadi, tolong mak kat pasar malam pada kecil. Dia menghadapi getir macam nak berniaga kat pasar malam. Saya pun lahir membesar di pasar malam. Saya pun nenek saya pun berniaga pasar malam. Mak ayah saya berniaga pasar malam. Saya memang keluarga bisnes memang di pasar malam. Pernah orang kata jual ayam pun pasar malam.
sama saya tahu apa yang dialami oleh orang kata dia tadi. Macam mana struggle. Tetapi kat situ kita belajar komunikasi. Mana ada komunikasi. Kita belajar komunikasi. Kita belajar komunikasi, kita belajar apa berinteraksi dengan orang, kita belajar macam mana membaca psikologi orang, kita belajar macam mana nak menghormati orang tua, kita belajar macam mana nak menangani isu-isu orang yang pandai baran. Dekat pasar malam ni macam-macam. Dia pun rasa hebat lah sebabkan duduk dekat mak tolong ni pasar malam tu memang hebat lah. Cik, topik sebelah rumah. Okey. Macam tu yang kita nak masukkan kepada hari ini. Kita jangan mengharapkan pandangan orang, tapi kita kena tahu sebenarnya Allah sayang kita. Kita dah tahu tanda-tanda Allah benci kita tadi. Ada 7 tanda Allah benci kita, antara 7 tanda Allah benci kita tadi. Tapi kita pernah ingat tak apakah tanda Allah sayang kita? Kalau kita rasa Allah benci kita, kita buat sesuatu ni, adakah Allah ni sebetulkah Allah sayang aku, dia bagi ujian ni? Antaranya yang kita macam mana Ustaz Azhar Idrus beritahu dalam ceramah dia beritahu 2 senang dia kata. Macam mana nak tahu Allah benci, macam mana Allah tahu Allah sayang kita. Senang Ustaz Azhar kata, kalau kita tahu Allah benci kita, kita buat benda baik je. Kalau kita tahu macam mana Allah tak suka kita buat benda jahat. Itu senang, simple. Untuk mendetailkannya, macam mana nak katakan Allah sayang kita, kita ni sentiasa buat ketaatan. Dan kita rasa baik hati, kita rasa tenang hati, kita sentiasa baik sangka, dan kita sentiasa nak mendapatkan perhatian Allah. Dan kita nak tahu macam mana Allah sayang kita lagi, hati kita dah tenang, kita berubah. Bila masa kita berubah ke arah kebaikan, itu tanda Allah sayang kita. Bila masa kita sentiasa buat benda baik, kita sentiasa ingat Allah, solat, itu tanda. Kena fikir yang baik kan Ustaz? Ya, kena fikir yang baik-baik. Itu tandanya Allah sayang kita. Ketika Allah sayang kita, Allah dah pandang kita. Sebabnya kita kena faham tanda Allah nak bagi kepada kita ketika Allah dah uji kita. Sebab itu kita pada hari ini kena relax, bersangka baik dengan Allah. Sebab sunnatullah tak pernah silap. Allah tidak pernah silap dalam nak memberikan rezeki, nak memberikan takdir dia pada orang lain. Dan kita kena tahu tentang qada dan qadar, iaitu tentang ketentuan dan juga tentang kadar ketentuan tersebut. Untungnya Abul, kiri kanan usap pipi, atas usap kepala kan. Kiri kanan atas, bawah tak ada usap janggut. Tenang dia tidur. Yang dekat komen tu semua ada. Abul dah panas nak terbakar ke tu. Jadi sebab tu yang kita kena faham, yang kita kena maklum. Aku kali neraka macam kau Jamil. Kau jangan nak acak-acak Jangan feeling-feeling sucian macam lahir-lahir tu macam Ali Sugar. Kacau. Tak payahlah Bul. Tak payah. Aku tengah menghayati macam tadi. Sebab tu pada hari ni kita jangan berkeluh kesah, sangka baik, ya. Sangka baik. Husnuzon. Kadang-kala kita ditimpakan ujian, sebenarnya Allah nak berikan pelangi, saya ulang balik. Dan salah satu saya nak beritahu Allah berfirman, ya. Ini ayat ni kadang-kadang banyak orang hafal ayat ni, ya. Allah berfirman dalam surah Imran ayat 31, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallah, jika kau nak cintakan Allah, tuhibbunallah fattabi'uni, maka kau ikutlah aku. Nabi kata, kau ikut aku untuk mencintai Allah. Allah akan ampunkan dosa kau, setiap dosa kau. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun. Sebab tu dalam Quran Allah jelaskan, kalau kau nak cinta aku, kau ikut cara Nabi. Nabi Muhammad punya cara apa? Sentiasa orang ikut sunnah ni, dia sentiasa bersangka baik. Nabi ni sentiasa bersangka baik. Walaupun orang buat tak betul pada Nabi, orang kecam Nabi, Allah hina Nabi, orang-orang hina Nabi, tetap Nabi sangka baik. Walaupun kita pernah dengar bagaimana Nabi dicampakkan sampah,
Ya, najis sampah ketika mana Nabi nak lalu lorong tu. Yahudi perempuan tu baling Nabi dengan sampah. Tapi Nabi tak pernah bersangka buruk. Dan Nabi datang kepada rupanya orang Yahudi tu, orang Yahudi dah buta. Dia dah buta, dia tak nampak Nabi. Tapi alhamdulillah Nabi tak kenalkan dia pun Muhammad. Dia tak tahu yang datang tu adalah Nabi Muhammad SAW yang sentiasa dia baling. Ketika mana Nabi datang ketika itu, sebabnya Nabi sentiasa, orang kata lalu, ya, dibaringkan dengan sampah-sampah. Tiba-tiba satu hari tak ada balingan sampah. Nabi pergi rumah dia. Rupanya perempuan tu dah tak sihat. Rupanya perempuan ni tak sihat. Dia ni memang jenis yang orang kata tak nampak. Jadi dia tak makan ketika itu. Nabi pun menyuapkan makan. Dia antara orang yang paling hebat lah. Sebab sahabat pun tak dapat macam tu. Bagaimana Nabi mengunyahkan makanan yang keras tu, Nabi kunyah. Dah lembut. Nabi keluarkan, dia suap perempuan Yahudi tua tu. Hebatnya makan suapan Nabi. Sehingga kan dia dah sihat, dia sambung dia punya aktiviti balik. Dia tak sedar yang dia baling tu Nabi Muhammad yang datang kepada dia. Akhirnya Nabi wafat. Nabi wafat waktu tu. Ketika itulah Sayyidina Abu Bakar datang jumpa Aisyah. Fadal. Sayyidina Abu Bakar jumpa dengan Aisyah. Dia tanya pada Aisyah, apakah sunnah Nabi yang aku tak buat lagi? Dan salah satu Aisyah mengatakan bahawa ada seorang Yahudi yang setiap Nabi suapkan makan. Semua nak minum, saya pun minumlah. Bismillahirrahmanirrahim. Fadal. Ui, air keladi guys. Air keladi. Tahu kan. Tadi sempat lepas pergi tanam. Chef. Tanam serai tadi, orang rumah suruh pergi pasar malam sekali dengan orang rumah. Ui, 100 plus campur kok. Kau apa hal tu, Lip? Lain macam. Macam. Kicap. Oh, okey. Kalau kita tak berapa nasihat, potong saja. Cam. Minum lah. Campur. Produk daripada Vida. Keputih Vida. Dah kenapa Bul Vida? Okey, silakan Bul. Sebab tu orang tu Nabi wafat, dia datang jumpa dengan perempuan tersebut. Dia nak buat sunnah Nabi. Perempuan tu cakap, kau ni siapa? Dia bagi perempuan tu makan. Masa perempuan tu makan, dia masa tu mengutuk Nabi Muhammad. Kau dikutuk. Ketika tu Abu Bakar tengah nak suap, dia suap kasar. Dia kata, kau ni bukan budak yang selalu bagi aku makan. Bayar. Dan akhir sekali Sayyidina Abu Bakar tak sabar. Dia kata, kau sedar tak bahawa orang yang sentiasa bagi kau makan, yang suap kau makan, yang secara mengunyah kau suap, itu adalah Nabi Muhammad SAW. Menangis perempuan tu, dia dah wafat sekarang ni. Menangis wanita tersebut. Dan wanita Yahudi tua tu terus masuk Islam selepas Nabi dah wafat. Jadi kita kena tahu antara sifat Nabi tak pernah sangka buruk dengan orang. Sentiasa sangka baik. Memanglah Ustaz, kita ni manusia biasa, Ustaz, bukan Nabi. Iya. Tapi bukan nak buat macam Nabi. Nabi memang itu. Kita ikut cara Nabi. Fattabi'uni. Ayat Quran tu. Fattabi'uni. Maka kau ikutlah aku. Mana ikutlah cara aku. Fattabi'uni. Kadang-kadang macam fikir dia pakai ayat-ayat pengasih tu. Ya, fattabi'uni, dia tekan ayat tu bagi pengasih. Fattabi'uni. Maka kau ikutlah aku. Maka ikutlah aku. Nabi kata, maka kau ikutlah cara aku. Macam mana nak cinta Allah. Cara Nabi itu sunnah Nabi. Sebab tu kena ikut cara Nabi. Kita tak pernah sangka buruk dengan orang. Yang paling kuat adalah jangan sangka buruk dengan Allah. Jangan sangka buruk. Jangan berkeluh kesah kata Allah tak adil lah, ujian berat lah, tak boleh terima. Sebabkan Allah tahu diri kita tu memang jenis yang gedik, yang kata leweh, yang kata orang kata ceneke, cerewet sangat, tak boleh kena sikit. Allah dah tahu perangai kita. Jadi Allah bagikan ujian supaya nak hilangkan perangai ceneke macam tu. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih Allah melimpahi rahmat. Dan itu kerahmatan Allah Ta'ala. Allah bagikan kasih sayang. Itulah kasih sayang Allah. Sebab tu saya kata, ketika kita rasa susah, kita menyakit, kita rasa kita kena bersyukur. Jangan kita rasa, inilah Allah nak bagi balasan kifarah dosa-dosa aku lakukan. Tidak. Kifarah tu dosa-dosa kita lakukan tu adalah ketika kita sakit. Ujian tu, sakit tu kifarah yang kita hadis Nabi kata. Antara kifarah dosa adalah sakit. Sakit-sakit yang biasa demam macam Abul kena ni, dia menggugurkan dosa-dosa kecil, itu hadis. Tapi ujian yang dihadapi itu bukan kifarah dosa.
Bukan, jangan salah anggap. Ujian yang kita hadapi, kesusahan yang kita hadapi, itu bukan kifarah untuk dosa kita. Allah datang timpakan kita kesusahan, itu bukan kifarah dosa. Kifarah dosa tu macam sakit. Yang sikit-sikit ni, yang sakit-sakit macam tu kan, itu nak mengugurkan dosa-dosa kecil kita. Tapi kalau kita kena ujian, itu bukan kifarah dosa. Allah nak bagi kita ilmu, nak meningkatkan kefahaman kita sebenarnya. Itu bukan kifarah dosa. Yang menunjukkan bahawa Allah sayang kita. Kau kena ubah ke arah ini. Sebab tu kena bersyukur. Bersyukur ketika mana Allah sedang memandang kita. Kalau kita berkeluh kesah, Allah akan cepat bagikan lebih susah pada kita. Sebab tu pada hari ini jangan kita petikai. Jangan petikai. Dan kita kena ingat jemput makan. Ya, dah sihat dah. Abu sihat terus. Makan tak relax. Makan tak relax. Makan tak relax. Relax. Aduh. Jangan kita berkeluh kesah, petikai apa yang Allah beri pada kita. Jangan. Sebab kan kalau kita petikaikan sunatullah. Kita petikaikan Allah. Suap sebelah, Abul, suap sebelah. Alamak, manjanya. Kenapa sebelah sana, sebelah sana? Aduh. Tak perlu nak buka mulut. Tak perlu nak buka mulut. Ustaz pun dah buka mulut, Abul. Jadi itu. Dia dah buat hal. Jadi itulah antara yang kita nak kupas pada ini. Kita kena fikirkan pandangan Allah daripada pandangan makhluk. Jadi saya tidak boleh nak menjawab semua persoalan. Tetapi sekurang-kurangnya menjadikan panduan. Sebab kan kita punya panduan ni mungkin boleh orang lain punya ataupun sesiapa yang dengar ni mengamisilasikan ataupun mengimangtarakan dengan ilmu masing-masing. Macam mana nak serap dengan situasi yang dihadapi. Inilah garis panduannya yang kita kena sentiasa senyum, sentiasa tenang. Sebab tu kalau ulama' dulu dihadapi masalah dia senyum. Dia tenang. Saya nak cerita lah, orang kata ustaz. Tapi ustaz, saya nak tanya ustaz, kadang-kadang dia ni orang menguji, kadang-kadang menguji. Dia nak menguji kesabaran, nak menguji sejauh mana orang tu punya, maksudnya macam nak tahu orang tu punya ilmu setinggi macam mana kan. Sampai satu tahap bila orang hembur lah benda-benda yang fitnah, apa benda tu semua kan. Kalau macam saya lah, saya better lebih baik berdiam diri, asingkan diri daripada orang-orang macam tu. Sebab dia akan menjadikan satu benda tu cakap apa, trigger untuk bermusuhan. Betul tak Ustaz? Betul. Sebab saya memilih jalan untuk diamkan terus. Sebab yelah, tahap kesabaran ada. Okay. Kalau kita rasa boleh kita keluar pada kelompok tu, kita rasa tenang, kita keluarlah. Tapi kalau kita tak boleh nak keluar, orang kecam kita 3 kali kesabaran kita. Tapi lepas kena 3 kali tu, kesabaran tu tak perlulah kita sampai nak menumpahkan darah apa semua. Kita boleh cakap lah. Dengan tegas. Kecuali kalau orang tu dia memang betul-betul uji kita. Benda-benda macam tu dia boleh bercerita dengan orang tau Ustaz. Jadi kita kena faham salah satu daripada hadis Nabi saya ambil daripada dia punya ikhtisar hadis tu. Hadis tu tentang Allahumma subhanahu wa ta'ala. Tentang yamshi fil ardi bin namimah. Ada jenis-jenis orang ya. Kau dah kena rasuk ke apa Bol? Apa hal Bol? Oh dia sedut dakwah dunia air. Dia bagi relax je. Saya baik. Oh. Ya, saya baik. Sebab tu dia main pas-pas lah. Ush, memang jadi Lip. Memang jadi. Ui, lewat macam Apa? Memang jadi. Tepat. Apa minyak rambut baginya? Tengok apa? Saya rasa saya nak potong lah. Saya buka mulut. Masuk mulut. Itu memang jadi. Alif apa Abul bagi kat Alif tadi memang jadi. Tepat dia. Saya pun cakap dulu punya betul ni. Kau ni rehat bersama KitKat. Blank Choy. Tak payah minyak rambut. Bisa komod. Minyak rambut. Okey. Jadi sebab tu kita pada hari ni tangan aku.
Ya, Bul, jangan pegang-pegang Dak Wan, Bul. Jangan pegang-pegang Dak Wan. Bul, jangan bukan Dak Wan. Bul, tangan. Tangan, Bul. Muka. Weh, sama ah. Korang, saya punya live ni kau buat lain macam, Bul eh. Kau hajar betul kau orang. Ni, dah cukup. Saya tak lain topik, madam. Saya tak lain topik. Cuma kita dah sampai nak ke pengakhiran lah sebenarnya. Ni selingan. Selingan. Dah sampai akhir lah sebenarnya. Topik ni kita janganlah rasa macam keras sangat. Kita santai. Kita duduk cerita santai. Jadi kita masuk. Relax. Tak kok lu sebatang. Weh. Boleh pula di situ. Kau jangan sampai lah Ustaz kena ban, Bul. Aku letak kau jangan. Kau jawab pasal, Bul. Nak cucuh tak? Lek cepat je, Lek. Baik bakar-bakar, Lek. Dia macam tu. Aisyah, Lek. Dia. Risau. Hospital. Ini memang hospital pergi. Masa hospital besar. Dah. Kami tak keras, tapi Ustaz yang keras. Dawan tengok tak apa. Itu apa? Dawan nak air ke? Fikir, Dawan nak air. Dawan nak air. Dawan. Fadal. Nganga. Kau ya pun abon. Tadi dah prop dulu. Prop tak ada ni. Ni bagi. Ni semua bengong-bengong. Prop tak ada. Prop tak ada. Lain kali standby Dak Wan. Bukan kau biasa live kau standby. Selalu standby. Salam Wana. Sebab itu sebabnya tak boleh kawan korang ni. Tak apa. Lencoy hidup lagi Salam. Oi. Itu kau tengah taib oi. Salam Wana. Lama aku tak nampak dia weh. Itu kena, itu maknanya malam ni itulah persoalan dia. Ada soalan sambil dah nak di ujung lah ni. Ujung lah pun. Tadi rambut soalan. Tadi macam kurang tadi dia ada tanya tadi tapi dah lama dah. Dia apa benda Dah jauh. Ni kurang ni. Oh, contoh macam yang tadi, macam contoh Allah bukan murka dengan apa yang dia buat sebelum ni. So ada tak jalan lain untuk menebus dosa tu? Selagi tidak syirik, ya, hanya dosa syirik yang Allah tidak maafkan. Selagi tidak syirik, bertaubatlah. Allah tetap akan maafkan. Innallaha ghafurur rahim. Tekan saya kata ni. Jangan sampai korang kata. Innallaha ghafurur rahim. Ingat soalan dia tadi. Jangan syikin. Adakah peluang untuk kelompok orang yang Ustaz kata untuk kita hindar tadi tu? Ada tak peluang untuk kita berbaik ataupun masuk balik ke circle tu? Saya dah like. Ustaz lag. Penat tanya. Saya like. Dakwan. Tak apa, relax, tenang. Dakwan. Tenang. Awak tanya balik Dakwan. Tak faham lah Ustaz. Bila Ustaz kalau sembang, Ustaz kalau sembang relax je. Tapi kalau dia lag mati dia kena klik. Kenapa? Orang kalau lag je. Tu, lag. Ya ke? Lag macam mana? Kan aku lempang kau kan. Dia bukan lag. Dia lag kat suara kot. Dia lain macam kena tiup angin. Siapa Syikin lagi? Syikin lah yang Ustaz cakap tadi. Kalau Syikin, Allah tak nak terima terus. Maknanya soalan kurang tadi Ustaz. Syirik lah weh. Ustaz, kan Ustaz kata tadi kan kita untuk hindar pada kelompok tu. Dan ada tak peluang untuk orang yang kita hindar tu balik, untuk kita rapat balik semula? InsyaAllah. Itu soal hati ni. Bukannya orang kata, macam orang tua katalah, sekeras-keras hati perempuan. Contoh macam mak kita pun perempuan. Sekeras kerak, ya. Kena air, jadi juga lembut. Macam mana pun, manusia ni tak adalah macam iblis. Manusia tetap lembut. Tak ada masalah. Jangan terlampau fikirkan benda yang sepatut kita tak fikir. Contoh kalau kita perempuan. Kita terlampau fikirkan sebab kita perempuan, kemudian kita nak kena survive, sebabkan perlu kita survive. Kita kata kita yang kena jaga mak kita keluar ni adalah kita derhaka. Sedangkan adik-beradik kita ada lagi.
Itu bukan tanggungjawab perempuan. Waalaikumsalam. Kita ada keluarga kita sini, kita ada tanggungjawab. Sebab apa kita tak perlu nak rasakan bahawa itu semua kita kena selesaikan. Waalaikumsalam. Bukan semua hal, semua perkara perlu kita selesaikan. Sebab pada hari ini kebanyakan orang yang bertanya tentang nak tahu kebahagiaan, orang dah benci kita, apa kita kena buat. Kerana dia selalu memikirkan tentang orang lain. Dia terlalu memikirkan apa yang orang tu rasa pada dia. Dia tidak pernah fikirkan apa yang perlu diberikan part dalam jiwa dia, hidup dia. Kalau dia tak want Allah, macam saya ulang tadi, Allah dah bagi hint. Allah dah bagi hint. Kalau kita tak kenal, kita tak faham dengan hint yang Allah bagikan tu, kita akan menyesal semua hidup kita. Nanti ketika kita dah tua, kata, kenapalah aku tak keluar macam ni. Kalau Allah dah bagi dah ni, aku tak buat. Jangan kita menyesal di kemudian hari. Itu yang kita kena ingat. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Itu kata orang tua tu bagus tu. Sesal dahulu pendapatan. Ada kaitan. Biasa saya dengar dekat TV3 Ustaz. Macam mana pendapatan? TV1 dah. Dia dah tukar lah tu. Dia dah jual iklan tu. Oh, tahu tu. TV3 punya. Jadi kita nak tahu tentang orang boleh terima kita atau tidak balik, kita doa pada orang Ta'ala. Sebabkan mungkin Allah beri kita keadaan supaya orang tu tak terima kita, supaya Allah nak kuatkan supaya kita keluar pada kelompok tu. Supaya orang tu Allah buat goncangkan orang tu supaya macam benci kita terus. Allah goncangkan orang tu supaya kita kuat untuk keluar. Kita dah sampai tahap kita keluar. Saja orang goncangkan. Dan Allah akan tarik balik. Akhirnya Allah akan tarik balik. Bila masa dah selesai hal tersebut, dia akan tarik balik. Dulu Aziz Desa selalu sebut pagi-pagi. Karam Singh Walia Karam Singh Walia selalu pantun. Itu Karam Singh Walia. Itu pantun. Pantun. Berakit-rakit aku bulu. Nampak apinya, hati terbakar, siapa yang tahu. Bukan ke Ustaz, kebaikan yang kita buat untuk orang akan ada kebaikan yang Allah berikan. Betul. Tetapi bila masa kita nak bagi pada orang, satu je. Kalau kita tak mampu nak bagi, kita paksa diri kita beri, sebenarnya kita zalim pada diri kita. Kita zalim pada diri kita. Jangan kita zalim pada diri kita. Kita kadang konon-konon nak ceriakan hati orang kita bagi kebaikan, tapi hati kita tak mampu. Sebab itu dalam maqasid syariah ada 5 dasar yang Imam Ghazali bagi tentang penjagaan dalam maqasid syariah. Dasarnya, satu, penjagaan tentang agama, hifzuddin, jaga agama. Kemudian hifzul aql, jaga akal, fikiran kita. Kemudian hifzul alun, kita menjaga tentang keturunan kita. Betul, hifzul nafs, menjaga tentang diri. Dan juga satu lagi adalah hifzul mal, menjaga hati kita. Ada 5 penjagaan kita buat, kena 5. Itu maqasid dasar syariat yang kita kena jaga. Pertama, kita kena jaga agama kita. Kita jaga. Kedua, kita kena jaga akal kita supaya akal kita tidak terganggu. Itu hak kita. Jangan bagi akal kita ganggu. Kita nak tolong orang, nak bagi kebahagiaan orang, tapi otak tu merusingkan otak kita. Kita dah pening kepala lah. Kita tak ada duit, tapi kita nak tolong orang yang tak ada duit. Itu dah zalim. Kita ni tak mampu nak menyusun hidup diri kita, tapi kita nak menyusun hidup orang lain. Itu dah zalim. Kita tak mampu menyusun keluarga kita dah kacau bilau, kita nak membantu pula bagi keluarga orang lain bagus. Itu dah zalim. Kita tak menjaga tentang kita punya keturunan. Dan juga kita tidak menjaga tentang diri, hifzul nafs. Jaga diri tu. Menjaga diri kita tidak kena dalam kemurkaan, kita dalam kecelakaan, tidak dalam kemudaratan. Kena jaga. Ini asas-asas, 5 asas. Maqasid dasar-dasar tentang maksud-maksud syariat yang perlu kita jaga. Sebab tu apa yang tak perlu kita buat, jangan kita mana-mana nak buat. Memanglah kebaikan kita bagi orang lain, kalau kita mampu lain lah. Kita mampu nak tolong, kita bolehlah tolong. Kita tolong apa yang kita mampu. Memang Allah akan bagi kita. Tapi kalau contohnya kita ni kaya-raya, datang orang minta 10 sen pun ataupun minta 10 ringgit pun, kita berkira. Orang tu datang tu adalah satu ujian Allah nak tengok kita. Contoh kita punya income bulan-bulan 50,000 macam Dakwan ke Abul ke Alip kan dengan Fiki. Amin. Bulan-bulan. Tu saya minta tu, dengar tu. Seorang pun tak amin. Fiki amin. Amin. Income bulan-bulan. Amin, saya amin dalam hati. Dalam hati. Ustaz, baik Ustaz. Ustaz benar ke kita orang ni kita nak Ustaz dan
fikir negatif tau. Okey baik. Saya nak bagi kau sedar cepat. Bila masa Allah Ta'ala bagi income kita 50,000 sebulan pada Piki, pada Dakwan, pada Abul, pada Alif 50,000 sebulan. Amin. Amin. Datang orang ataupun sehari kita dapat 20,000 sehari kan. Amin. 20,000 sehari. Datang seorang kat kita. Okey, datang seorang kat kita. Bagi ustaz cakap. Sabar. Datang seorang kat kita, tiba-tiba datang, bang bak 1,000 bang. Bang bak minta 1,000. Apa hal kau? Bang saya nak duit, saya nak 1,000 boleh tak bang? Kita pula macam, lah kau nak minta 1,000 tak ada kau macam aku tak kenal kau siapa. Itu antara Allah nak uji tu. Sebab tu cara perkongsian rezeki. Perkongsian rezeki. Macam dalam ni lah, anda semua ada hati yang baik. Ini yang antara yang Allah nampak. Allah sayang kita semua. Allah sayang kita. Inilah dia antara tanda Allah sayang kita. Thank you for the gift. Terima kasih. Ni thank you for the gift. Amin madam. Ustaz tak nampak. Amin. Nampak madam. Nampak tak ustaz tahu. Jadi Allah bantu kita pada hari ni dengan kasih sayang keliling kita. Kita saling beri memberi, bantu membantu. Kita sasa jumpa dengan kasih sayang. Kita pergi jumpa dekat sini, kita buat gathering dengan kasih sayang Allah. Macam Abul masak tu kan, bu dekat tepi sungai apa jeram sedap dengan Dakwan duduk tepi macam nak pergi orang kata bersamamu tu kan. Yang itu tak payah. Yang itu tak payah mention. Jangan mention yang itu. Itu nak menunjukkan kasih sayang Allah Ta'ala tu dengan kita. Allah sayang kita semua ni. Inilah yang itu lebih pada mengaibkan. Inilah tanda-tandanya sebenarnya. Sayang. Itu kasih sayang kawan. Dakwan kasih sayang. Inilah tanda semua kita ni semua ni. Allah memberikan tentang kasih sayang. Tanda Allah sayang kita. Tanda Allah memang cinta kita. Inilah tandanya. Sebab tu kita kena bersyukur. Haji tu kan. Dia dapat 13 hari layan. Siapa? 13 layan. Combo 13. 13. Rezeki dia lah kan. Kata kan. Rezeki. Sebab tu semua hidup aku baru dapat seorang je layan kat rumah. Sampai. Kau memang dapat hanger balik Kedah ni sekarang. Kejap kau memang dapat hanger kau ni kan. Kau memang meminta-minta. Dakwan, ada seekor lagi layan tunggu kau. Dakwan, ada seekor lagi layan. Woi, ketua kampung aku. Jadi itulah dia kan. Itulah dia orang kata push yang kita bayar ni. Jangan kita cepat. Orang kata cepat terasa hati. Kita kena belajarlah sesasa memahami dan baik sangka lah. Tapi jangan terlampau baik sangka pada orang yang tak pernah kita kenal. Kita kena berhati-hati. Pada hari ni banyak macam pancaroba. Itulah sebabnya. Macam kata kita okey macam saya dengan ustaz. Contoh saya dengan ustaz, okey kita tak pernah berjumpa tapi kat dalam kita orang kata selalu berjumpa kat dalam ni kan. No wonder ustaz tu boleh scam kita macam tu. Macam ustaz tu boleh scam saya. Maknanya saya ni belum betul-betul kenal ustaz lagi. Ini contoh. Kan ustaz ni scam kau je Lip. Ustaz dah beli dah barang kau. Apa pasal kau cakap 3 minit? Ustaz kita ingat ialah dia tengok jam. Dia saya punya jam 5 minit lagi. Tak payah nak tengok jam kau. Dengki apa? Ilmu malam ni ilmu. Jadi itulah pengisian-pengisian kita. Dan yang saya paling suka cerita dan mana-mana saya bercerita bagi pengisian kan, kita kena sedar kenapa, kita kena tanya diri kita, kenapa Allah bawakan aku ke sini contoh, kenapa Allah himpunkan aku dengan semua ni macam saya dah dapat jawapan. Dan anda kena fikirlah, kenapa Ustaz Alang Amir ni boleh tak pernah jumpa, boleh pula duduk dengan kita orang semua berbaik dalam ni Ustaz. Ya, semua berbaik. Sebab tu dengan kebaikan menyeru dulu kan, sebelum saya dapat berjumpa ni masing-masing seru.
Kalau ada orang lah yang boleh nak elemenkan kita ni kan, contoh kan, ataupun mana-mana ustaz lah daripada kan bagus, Allah hadirkan saya. Ketika disuruh tersebut. Pernah minta. Disuruh. Alhamdulillah. Sebab saya percaya setiap kali kalau orang datang rumah saya tak pernah nak tolak. Sebab saya rasa mesti ada sebab. Ataupun tiba-tiba saya tak pernah jumpa orang tu, tiba-tiba orang tu cerita masalah, memang ada sebab. Memang saya kena ada benda yang saya perlu selesaikan ikut kemampuan saya. Kalau saya menolak, pernah berlaku saya pernah menolak, teruk juga saya kena diuji oleh Allah Ta'ala dengan kekhususan. Sebab saya ni kita melanggar sunnatullah. Allah dah takdirkan orang tu jumpa kau memang sesuai, tapi kau tolak dia, seolah-olah kau petikai aku. Memang kena. Memang kena. Jadi sebab tu kita pada hari ni, kalau ada satu benda pelik berlaku pada kita, kita kena tanya diri kita tu, kenapa orang dia datang aku tak pernah kenal ni. Kecuali kalau scam tu lain cerita, tiba minta duit kan. Kalau dia kita tak pernah jumpa, dia boleh nak bercerita, mungkin Allah nak bagi info. Allah nak bagi info kat kita. Contoh tiba-tiba kan tak pernah kenal siapa pun, sembang-sembang kan, saya okok kan, fikir macam saya okok kan, ada orang datang lepak-lepak, tiba-tiba orang tu cerita tentang satu benda. Kenapa orang cerita kat aku Kita kena ingat Allah sampaikan orang tersebut supaya Allah nak hinkan kita punya otak tu, sel-sel tu dia nak ketuk satu sel supaya otak kita tu boleh bergerak dalam idea yang lain. Dan contoh, kalau pernah tak rasa kita pernah tercucuk pin tak sedar, tercucuk pin ke, ataupun kita punya siku ni kena dekat jari Ustaz, tiris jari cukup. Tiris jari. Pernah tak kita pernah teriris sikit kan, ataupun kita punya siku ni kena dekat bucu pintu tiba-tiba current. Current. Okey. Sebab kita kena ingat kenapa Allah bagi macam tu. Sebab dalam tubuh badan kita, ada, kita tahu, Iki pun tahu ada asid, ada alkali dalam ni. Mungkin ada yang dah terlebih yang perlu direncatkan. Kita tak tahu dia punya tahap rencatan tu berapa banyak. Allah dah rencatkan. Contoh dia keluarkan darah tu pada hirisan. Pisauan, sup dihiris keluar darah. Itulah tahap darah kau kena keluar, sebab darah kau ni akan jadi membeku dalam ni. Itu contoh yang nak tunjukkan. Kita tak dapat nak tahu dia punya skala dia berapa banyak. Ya Allah yang akan bagikan. Salam pun. Saya selalu ada live orang, tapi orang selalu seram dengan saya. Kenapa ya Ustaz? Saya nak berkawan je. Memang sebab madam boleh jawab tu. Seram tengok kau ketawa tau madam. Waalaikumsalam, maaf dah terlopeh ke ni. Ayam Dan pun lapeh. Tengah dah. Kita dah 1 jam setengah dah. 1 jam setengah macam itulah. Maknanya kita pada hari ni Allah bagi ke sesuatu mesti ada tahap-tahap dia tu. Ya Allah nak bagi Imran jangan bagi. Kena bijak lah. Imran jangan bagi. Imran jangan. Bagi apa? Bahaya. Dia nak pinjam kereta Ustaz. Kurang nak pinjam kereta Imran. Jangan bagi. Dia bawa beza pun. Jangan. Kurang. Dekat U-turn bawah flyover. Jangan lupa ya. Minum bismillah. Okey tak, teruskan Ustaz. Jadi iklan. Sedap betul iklan dia. Alibaba sedap. Dia macam beli barang borong ke? Jadi saya rasa okey, kita punya pisah macam tu. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Terima kasih yang bersama Apapun malam ni, bila orang dah benci kita, tetapi ujung sambung bila orang dah benci, Allah sayang kita. Bila orang dah benci, Allah sayang kita. Dia punya sambungannya. Bila orang dah benci, ingatlah bahawa Allah dah sayang kita. Itulah. Bila orang dah benci, Allah jentik kita. Orang jentik kita. Dia bukan macam lagu tu. Bila orang dah benci, tiada guna aku nangis. Tiada guna aku nanti apa semua. Bukan. Bukan tu tajuk kita. Kita kata bila orang dah benci, yang kita kena tahu, kita ada Allah yang sayang kita. Allah yang cinta kita. Itulah tajuk. Sayang kita. Sambungan. Siap tajuk dia ada penghujung dia. Jadi maknanya kita dah ada dah orang yang menyayang kita, sayang kita, cinta kita. Allah Ta'ala. Jadi kita dah kupas. Terima kasih pada yang hadir. Terima kasih semua ada dalam ni semua. Madam, Kuro, Alhamdulillah
Dakwan, turun Alif, kepada satu angka. Abul. Alhamdulillah 2 angka je. 10 views atas. Ya, Maintain. Mantap korang. Memang awesome. Walaupun tak ramai tapi orang kata 2 angka ni dah kira orang kata dah alhamdulillah sangatlah. Kan? Alhamdulillah. InsyaAllah next dia naik lagi. Naik lagi. InsyaAllah. Terima kasih semualah. Ustaz kena ingat. Kalau Ustaz dah terkenal nanti Ustaz jangan lupa kita orang. Itu memang kelakar. Itu memang kelakar. Itu kelakar. Itu memang kelakar. Lep, ada lagi satu Lep. Ada lagi satu Lep. Ustaz kena ingat, kita sama-sama naik. Sama-sama jatuh. Brotherhood. Blood brotherhood blood brother. Jadi maknanya brotherhood yang di jalan. Jadi Lip, macam kau cakap tadi saya nak tergelak. Sebab apa saya tergelak Lip? Saya tak pernah fikirkan sampai tahap nak jadi kata terkenal macam tu. Saya rasa jauh sangat. Sebab kan belum tahu lagi kan. Jadi InsyaAllah rezeki kita pun tak nampak rezeki kita akan datang. Macam Ustaz cakap tadi kan, cerita tadi kita tak tahu rezeki kita, rezeki orang lain. Jadi macam saya bercakap ni, maksudnya saya mendoakan Ustaz akan lebih baik untuk InsyaAllah. kata bagi pengisian ataupun bagi pedoman-pedoman yang baik untuk kita semua. InsyaAllah, amin. Terima kasih. Jadi jangan orang kata serik-serik lah. Macam Madam cakap tadi, jika tiada bahu untuk bersandar tapi kita masih ada sejadah untuk bersujud. Alhamdulillah. Jarang Madam bagi ayat padu-padu ni. Tapi itu macam kopi ayat siapa Madam? Ayat saya. Tak apa, boleh. Yang baik. Mantap lah. Boleh yang baik itu digunakanlah untuk orang lain kan. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi. Saya doakan kita punya sentiasa diberkati dan kita punya pengisian ini dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wasi'an ya rabbal alamin. Tafakkuna bil hajjati wal jabr wa qasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma subhana hadzal waba wa qina syarrur rada wa najina minat ta'ni wat ta'un wal bala bi lutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allah minkum. Assalamualaikum. Doakan Abul lulus exam besok. InsyaAllah. Good luck Bul. Doa makan jangan lupa Bul. Doa makan. Okey. Rabbi yasir wa la tu'asir ya karim Bul. Rabbi yasir wa la tu'asir ya karim. Rabbi yasir wa la tu'asir. Pada si Abul. Amin. Bagi doa masuk tanda wa amut. Jahannam. Dia baca doa tidur, dakwan tumbuk bukan kau orang. Dinding sekolah saya dulu. Dinding sekolah saya dulu. Terima kasih Ustaz. Okey, jumpa. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam.